Okey, part tu. Korang perasan tak lubang satu lebih kat sini? Dia sepatutnya ada 3 lubang je. 1, 2, 3. Kat sini ada lebih 1. Korang tahu tak sebab apa benda lubang ni? Lubang ni untuk grease laluan keluar masuk. Dia akan keluar masuk macam ni. Kat sini kita akan isi grease betul. Si grease, laluan tu tadi akan pergi kat belakang ni. Dia grease akan keluar masuk. So grease daripada dalam ni akan pergi keluar. Luar akan masuk ke dalam akan keluar. Dia macam tu. So grease yang duduk dalam tu dia akan keluar masuk. Okey. Aku nak bagi tahu korang, bila kalau korang cuci puli belakang ni, cuci bersih, buang semua grease. Aku nak bagi tahu korang isi grease selama ni sebenarnya cukup ke tak? Itu aku nak bagi korang terfikir lah. Korang cuba fikir balik, selama ni korang buat grease tu sebenarnya cukup ke tak? Sebab korang kena faham, kat sini dalam lubang ni dengan batang shaft tayar belakang ni, puli ni, dia ada ruang. Okey, tu ruang untuk grease. Antara ni dengan yang ini kan, satu set ni aku masukkan. Antara ni antara ni dengan ni, kau nampak tu osil tu kat situ kan? Kat situ pun ada ruang juga. Kat sini memang ada ruang. Kat sini ada ruang. Antara yang ni dengan yang ni ada ruang. Sebenarnya dia dipenuhi dengan grease. Tapi macam mana kau nak tahu grease tu cukup ke tak? Okey. Ini cara aku lah. Cara aku buat macam ni. So bearing yang belakang ni dah settle kan. So macam mana nak grease bearing depan ni? Depan ni macam biasa je guys. Kau isi grease sikit je dekat tu. Nampak guys? Isi macam tu je. Lepas tu korang masuk dekat dia punya batang ni, batang shaft ni. Masukkan kan. Lepas tu korang wajib pusing. Bagi dia punya grease tu sekata. Macam tu. Lepas tu korang buka balik. Tengok. Kalau nampak grease tu lagi kan, grease tu memenuhi ruang-ruang tu, dah cukup lah tu. Okey. Lagi satu, bearing yang luar ni kan akan dibantu oleh bearing grease yang dalam ni. Macam mana nanti aku beritahu. Okey guys. So macam ni lah rupa dia. Pin dia punya lock ni pun aku dah masuk. So kita grease macam biasalah, grease macam biasa. So dah grease semua. Dah grease. So kita masuk lah dia punya ni. Okey. Korang percaya tak, kalau aku buka puli belakang, puli ni aku buka, aku kembangkan dia, grease yang dalam ni aku topak ni tadi dia akan hilang. Percaya tak? So aku buka lah. 1, 2, 3. So kita buka dia punya cover lah. Hilang tak guys? Hilang kan? Dia tempat hilang. So grease tu dia pergi ke mana? Dia pergi ke dalam. Dia pergi kat dalam ni. Sebab dia ada satu lubang tadi kan, lubang tu. Dia pergi ke dalam, dia akan memenuhi grease yang kat dalam ni, ruang tu. Tu yang pertama. Yang kedua, dia akan memenuhi area sini, area dalaman ni. Dalaman ni pun ada ruang tak, dia akan memenuhi grease dalam tu. So cara kau nak grease ngam-ngam cukup, tak lebih tak kurang,
korang kena buat juga grease macam tadi, tapi kena pasang dekat puli ni. So jom lah kita buat. So semua dah grease dari grease So kita tutuplah cover ni. So kita tutup kan. Kita test dekat sana. So lepas kita masuk, kita akan buka lah kembangan dia. Kembangan dia macam ni. 1, 2, 3. Dah cukup. Lepas tu pusing. Bagi grease tu dalam tu sekata. Okey. So kita buka balik. Nampak guys? Grease tu ada lagi kan? Nampak lah grease? Ada lagi. Kan? Ada lagi. So ni so kita top up lagi sikit. So grease ada lagi lah sikit. Kan? Nampak tu? Ada sikit ni macam tinggal sikit dah kan. So yang mana yang kosong tu kita top up lagi. Kita bagi kau-kau penuh guys. So macam biasa penuh kan, penuh. So kita tutup lah. Tutup ni jangan tu masuk macam tu tau. Korang kena pusing. Takut nanti dia punya o-ring tu terkepit. Masuk macam ni. So rapat. So kita masuk balik kat situ. So lepas masuk kita macam biasa kita buka. Buka 1, 2, 3, 4. So pusing. Bagi grease dalam tu sekata. Okey dah. So kita keluarkan balik lah. So kita tengok dia punya grease. Nampak? Ada kosong lagi lah. Top up lagi guys. Macam ni ada lagi. So yang kosong ni kita top up lagi. So kita masuk balik. So kita masuk balik dalam ni. So kita mainlah balik lagi sekali. Buka tutup. 1, 2, 3. Kita pusing. So kita tengok lagi. Nampak guys, masih kosong lagi. Macam ni dah penuh. Okey. So ni last lah kita top up. Kita last top up. So kita tutup lah. So kita pasang. So kita buka. 1, 2, 3. Korang nampak tak ni belakang ni?
Grease dia meleleh terkeluar. So kalau terkeluar macam ni, korang dah stop lah. Kiranya dalam tu dah penuh lah. So bila yang korang buat tadi, buat macam tu, sampailah grease dia ni terkeluar kat belakang, meleleh. Nampak lah? Meleleh kat belakang ni. Macam ni kau nampak tu meleleh. Aku lap meleleh. Kiranya macam tu korang dah stop lah. So kiranya grease dalam tu dah penuh lah. Dah penuh. So grease korang dah cukup. Grease korang dah cukup. Jadinya ni kalau mileage sampai 10,000 pun, kalau korang tak buka pun grease tu akan cukup. Dia takkan kering lah. So grease tu ada. So mana kalau grease tu, kalau korang pakai yang murah kan, dia akan meleleh tau. Tapi macam aku ni, aku pakai warna biru kan. Warna biru ni yang mahal sikit lah aku pakai. So itu saja aku nak tunjuk korang cara grease puli belakang kan. Macam mana nak tahu cukup atau tidak korang grease tu kan. Pada pendapat aku dah buat cara ni untuk perjalanan aku. Sebab aku perjalanan jauh, Damansara Putrajaya. So aku kena pastikan grease aku ni cukup kan. Jadinya aku kena kaji betul-betul lah. So benda ni aku dah buat dah. Aku dah jalan 5,000 mileage. Aku buat cara macam ni. So memang tak ada masalah lah. Dia tak ada pun grease sampai cair. Tapi kena pakai grease mahal lah. Grease mahal. So korang buat, aku ulang balik, korang buat macam tadi. Sampai grease ni dah terkeluar dekat sini, korang dah stop. Okay, sebab grease dalam ni dah cukup. So kalau ilmu yang aku cerita ni, kalau korang rasa nak guna, nak tiru, tirulah. Kalau rasa benda ni macam tak betul, mengarut ke apa, korang jangan buat lah. Macamlah bearing yang puli belakang tu tadi kan. Bearing puli ni, kalau korang rasa betul, korang boleh belilah tool macam aku. Kalau korang rasa benda ni tak betul kan, macam pelik je, mengarut, korang tak payahlah buat. Okay, so itu saja video untuk kali ni. So macam button shaft, ni alang-alang pengguna ADV. Korang tengok ni, aku buka mileage masa 500, aku buka, dia berkarat guys. Pengguna ADV 160, korang cuba buka berkarat ke tak? Tapi aku punya berkarat. Masa mileage 500 aku buka. So ini, ni korang nak grease kan, korang ambil yang lebih-lebih kat tangan ni, nipis lah, nipis. Janji ada je guys, jangan banyak-banyak. Janji ada je, macam ni kan. Nipis lah, janji ada. Yang untuk ni, mangkuk depan ni, ni dia punya ni, nipis lah. Macam ni lah, ada sikit kat tangan kan. Nipis lah, jangan banyak-banyak. So itu saja video. Ada lagi mana bearing puli cover. Sekejap. So dah buka. So korang pakai ni kan, buka dia punya cover. Buka dia punya cover. Lepas tu ni ada cara dia. Korang kena pakai ni guys. Macam kau pakai brake cleaner ni, kena cuci dulu. Cuci, buang dia punya grease lama. Yang bearing cover ni kan, dia pun ada satu masalah juga. Kalau korang nak isi grease dia, kalau korang tak buang grease lama, dia akan menendang grease baru. Maksudnya grease lama ada lagi, grease lama dah cair kan, grease lama dah cair, tiba-tiba kau top up grease baru,
bila bearing tu pusing, grease yang cair tu nanti dia akan tendang grease lama tu keluar. Aku dah kena dah. Aku pun pelik kan, kenapa grease baru aku ni macam terkeluar. Padahal aku isi tak banyak pun. Bila aku kerja balik, rupanya aku tak buang, tak cuci bearing tu dengan buang grease lama tu. So grease lama tu wajib kena buang lah. Barulah korang top up grease baru. Jadinya grease baru tu dia akan terus kena kat dia punya bearing tu lah. So dia akan pegang lah bearing tu. So korang nak cuci macam aku pakai ni lah, cuci. Sebab aku nak cuci bearing je kan, aku pakai ni lah. So kita akan grease balik lah. Dah kering kan, tunggu dia kering sekejap, nanti kita grease lah. So benda pun dah kering, so kita grease lah pakai alat ni yang sama lah. So kita tembak dekat dia tulang lah, tembak tulang dia. So itu saja guys kan. Itu je. Nampak tu grease bati dah. Nampak grease bati. So dia masuk kat dalam-dalam tu. So pasang macam biasalah cover dia. So pasang cover dia. So pasang dia punya pin lah.